Assalamualaikum. Video animasi ini akan menerangkan tajuk berkenaan hikmah penurunan Al-Quran secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam video ini, kami akan menghuraikan tentang definisi Al-Quran, konsep penurunan Al-Quran secara beransur-ansur, hikmah penurunan Al-Quran secara beransur-ansur dan pengajaran yang boleh kita perolehi. Definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan kalam Allah yang menjadi panduan hidup bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran bukan sekadar kitab. Al-Quran juga adalah cahaya, penawar dan mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep penurunan Al-Quran secara beransur-ansur. Al-Quran diturunkan secara berperingkat dari Allah kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun sepanjang Nabi berdakwah. Nabi Muhammad berdakwah selama 13 tahun di Mekah dan turunnya ayat Makkiyah iaitu sebelum hijrah. Seterusnya Nabi Muhammad berdakwah selama 10 tahun di Madinah dan turunlah ayat Madaniyah iaitu selepas hijrah. Terdapat pelbagai hikmah penurunan Al-Quran secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad. Mari kita telusuri satu persatu. Hikmah pertama yang boleh ditelusuri adalah meneguhkan hati Nabi Muhammad. Rasulullah telah menyampaikan dakwahnya kepada umat manusia serta menghadapi kaum yang memiliki sikap yang amat keras dan sentiasa dicabar dan diganggu. Setiap kali penderitaan Rasulullah bertambah, maka Al-Quran turun untuk melepaskan derita itu dan menghiburkan baginda, lalu mengugut orang yang mendustakan itu dan membalasnya. Hal ini bertepatan dengan firman Allah surah Yasin ayat ke-76 yang bermaksud, "Maka janganlah engkau wahai Muhammad berduka cita disebabkan tuduhan-tuduhan mereka terhadapmu. Sesungguhnya kami sedia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan." Firman Allah yang lain juga turut membela Rasulullah seperti surah Al-Fath ayat ketiga yang bermaksud, "Dan Allah yang menolongmu dengan pertolongan yang kuat." Selain itu, hikmah lain yang boleh ditelusuri adalah memudahkan Nabi menghafaz dan memahami maksud Al-Quran sehingga tertanam dalam jiwa baginda. Hal ini juga dimaklumi bahawa masyarakat Arab merupakan buta huruf, tidak tahu menulis dan membaca. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun tergolong daripada mereka. Hal ini bertepatan dengan surah Al-Jumu'ah ayat kedua yang bermaksud, "Dia yang mengutus kepada umat yang ummi iaitu masyarakat Arab seorang rasul di antara mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya." Umat yang buta huruf tidak akan mudah menghafaz sekiranya Al-Quran diturunkan sekaligus. Oleh itu, jelaslah bahawa penurunan Al-Quran beransur-ansur merupakan cara terbaik untuk mereka menghafaz dan memahami ayat Al-Quran. Terdapat hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, diriwayatkan daripada Umar katanya, "Pelajarilah Al-Quran itu 5 ayat kerana Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi juga 5 ayat. Seterusnya, hikmah lain yang boleh ditelusuri adalah seiring dengan peristiwa dan kejadian. Apabila mereka melakukan kesalahan, maka diturunkan ayat yang berkenaan dengannya dalam bentuk teguran, ancaman atau sebagainya. Al-Quran diturunkan secara bertahap, diawali dari yang terpenting, kemudian yang penting. Pada peringkat awal, Al-Quran meletakkan asas keimanan dan mengemukakan dalil agar keyakinan yang rosak tercabut dari jiwa kaum musyrikin. Kemudian ditanamkan akidah Islamiah padanya. Setelah itu, Al-Quran mengajarkan tentang akhlak mulia yang membersihkan jiwa. Seterusnya, mengajarkan kewajipan agama dan seterusnya disesuaikan dengan peristiwa yang berlaku terhadap kaum muslimin dalam perjuangan demi menegakkan kalimatullah. Hal ini terbukti bahawa Al-Quran juga menunjukkan strategi yang hebat dalam membina umat manusia. Di samping itu, hikmah yang boleh ditelusuri adalah peringkat dalam mensyariatkan hukum. Demikian juga mengenai masalah tradisi yang biasa masyarakat lakukan. Pada peringkat awal, mereka dilarang mengerjakan dosa besar dan kemudiannya dilarang melakukan dosa kecil. Selanjutnya, disusuli larangan terhadap sesuatu yang dicintai mereka seperti arak, riba dan perjudian dengan cara yang bijaksana. Dengan cara demikian, maka segala bentuk kerosakan akan benar-benar terlepas dari akar umbinya secara keseluruhan. Hal ini diterapkan oleh Al-Quran dan terbukti mengubati pelbagai jenis penyakit sosial seperti cara pengharaman khamar iaitu arak melalui 4 tahap, dimulai dengan tidak diharamkan sekaligus, kemudian datang perintah menjauhinya, kemudian hukum pengharaman arak dan diakhiri dengan hukum yang tegas pengharaman arak pada surah Al-Ma'idah ayat ke-90 hingga ke-91.
Hikmah lain yang boleh ditelusuri adalah dipastikan bahawa Al-Quran diturunkan daripada Zat yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Tidak mungkin Al-Quran merupakan ucapan Nabi Muhammad ataupun perkataan makhluk lain. Hal ini boleh terpadan dengan firman Allah dalam surah Hud ayat pertama yang bermaksud, inilah kitab Al-Quran yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh, kemudian menjelaskan pula kandungannya satu persatu dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Al-Quran memiliki rangkaian yang tersusun secara cermat dengan makna yang saling berkait. Al-Quran juga memiliki gaya bahasa yang sangat indah dan belum pernah ada bandingnya dalam perkataan manusia. Hal ini disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat ke-88 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang sebanding dengannya walaupun mereka bantu sama sendiri. Akhirnya, hikmah yang boleh ditelusuri adalah menimbulkan rasa bahagia dan tenteram dalam jiwa Nabi Muhammad. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya baginda di sisi Allah dan masyarakat pada waktu itu. Hal ini kerana setiap kali ayat Al-Quran turun, hal itu menyegarkan iman para sahabat yang menantinya sebagai bekalan kehidupan. Penantian para sahabat terhadap ayat Al-Quran secara tidak langsung memudahkan Nabi Muhammad menyampaikannya dengan senang hati dan berkesan. Hal ini bertepatan dengan firman Allah surah Al-Isra ayat ke-106 yang bermaksud, dan Al-Quran itu kami turunkan sebahagian-sebahagian supaya engkau membacakannya kepada manusia secara beransur-ansur, dan kami turunkan terus-menerus. Oleh itu, tidak dinafikan bahawa Al-Quran juga sebagai tanda kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Pengajaran yang boleh diambil iktibar adalah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur kerana Allah Maha mengetahui akan fitrah manusia. Perkara ini menimbulkan pelbagai hikmah tersirat yang membantu perkembangan dakwah Islam itu sendiri. Hikmah penurunan Al-Quran secara beransur-ansur yang dibentangkan dalam video ini sudah cukup untuk membuktikan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sebaik-baik perancang. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua penonton. Syukran jazilan. Wa ilal liqa. Assalamualaikum.